Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Bahulunya tu juga. Bahulu gulung tu kalau beli banyak dapat RM5. Lembut yang lembut. Apa? Kita nak cari bahulu gulung jap. Okey, kat sini macam-macam ada. Biasa memang aku beli kat sini. Yang ni ni. Bos sampai ke? Ha? Bos sampai ke? Nampak macam Sampai. baru je. Ha, baru. Ha. 6 je. 6 ke 5 30. Lepas tu saya nak beli. Bagi 4 je, tambah lagi 1. Yang ni yang Yang ni biasa beli yang RM12 tu yang mana? Ni 14 naik dah ke? Kerepek. Yang tu je ke? Yang tu je? Pecal tu? Okay, kita tengok kerepek. Dekat Pasar Jawa, kita nak cari. Biasa memang aku beli kat sini barang-barang untuk raya, kuih-kuih raya. Kat sini kerepek semua ada kat sini, macam-macam. Serunding pun ada. Kita tengok kat sini dulu. Aku biasanya aku cari bahulu gulung. Cari kat dalam dulu. Tengok kat dalam. Mak, kat mana tu lagi ya? Tak ada habis. Jalan ke dalam sikit. Bahulu gulung. Lepas tu sambal pecal tu dengan apa lagi satu aku beli habis tu. Tak ada. Cari kerepek. Cari kerepek tu. Sana. Sini semua kerepek. Kuah pecel ada tak bang? Kuah pecel punya sambal pecel. Sini berapa? 14. Oh sama harga. Dulu saya beli macam RM12. Sama ya. Dah naik? Tak ada juga sebenarnya. Ke kalau beli banyak? Kalau beli banyak dapat harga 12? Boleh kurang banyak juga. Dalam 5? Dulu tahun lalu 12. Yalah saya beli banyak itu dapat 12. Berapa kalau dapat 12? Kena beli berapa? Yang ni yang tak ada perisa. Dia kan ada yang perisa cekor apa semua kan? Yang ni cekor jugalah. Tapi dia cekor tak banyak lah. Tapi memang So kita beli je lah ya. Sebab dah tak ada. Sini ada tu sambal. Berapa ni pecel ni? Satu berapa kak? 14. Kalau beli banyak dapat ke 12? Kita cari kerepek pula kat sini. Berapa? 42. Okay, dia dalam 12. Sekarang ni dah naik RM4.5 14. Oh akak 14 je? 14. So kita beli 4 je lah. Okay dah. Terima kasih. Cari kerepek sekejap. Cari kerepek macam cakap. Kerepek. Ada apa ni? Jeruk. Ni baju-baju. Nanti kau nak jalan pasar kejap. Kesminan mungkin. Di sini semua bahagian baju. Yang aku jalan semua bahagian yang jual kerepek-kerepek. Sini bahagian baju. Sekejap kita nak masuk kat bazar sekejap. Ni masjid. Tadi aku pergi masjid kat sini. Ni hujung bahagian baju. Tadi sekejap lagi kita nak patah balik nak ambil kita punya bahulu gulung. Sekejap lagi kita nak jalan kat bazar sana. Kejap lagi kita nak jalan kat sini. Kita nak beli saya punya bahulu gulung tu dulu.
Lepas ni baru kita patah balik kat sini. Oh, sini pun ada baju-baju ni. Kita patah balik. Okay, kita patah balik ambil aku punya apa ni? Ambil aku punya bahulu gulung. Okay, jom. RM29. Belah sana tu. Ni laluan aku lalu tadi. Yang ni semua jual baju-baju. Baju-baju dengan aksesori kopiah. Ni hari tu aku beli tanjak kat sini. Tanjak. Kedai ni. Kedai anak enda. Aku beli tanjak. Dah start ramai. Oh, sorry, tumpang lalu. Okay, dah start ramai dah. Tumpang lalu. Tumpang lalu. Tumpang lalu. Dah start ramai dah. Tadi aku keluar tadi lepas maghrib. So, kita kena cepatlah keluar daripada sini. Teramai. Jalan-jalan pasar. Okey, kat sini keripik. So kita nak cari satu keripik. Lepas tu bahulu. Lepas tu balik dah. Cukup. Tu je. Tak banyak-banyak. Dah banyak lah. Bahulu saya tadi dah bungkus ya? Bahulu saya tadi dah bungkus? Bahulu tadi yang saya minta. Dia dah bungkus ke? Dah. Bahulu gulung. Lepas tu saya beli 4 je. Saya beli 4 je. Tu. Yang ni siapa kedai sama eh? Berapa yang ni? Yang ni berapa? Ni berapa, Dek? Kita nak beli keripik. Kita tak tahu berapa kilo. Keripik ni berapa yang besar ni? 5, ada yang 55, ada yang 75. Yang ni yang kering? 55. 55? Banyak keripik. Tak ada yang selain yang apa yang basah ada tak? Yang macam ni. Yang ni berapa? Yang ni krim basah dia sedap sikit. 75. Ada tak yang kecil sikit? Ada, memang ada yang macam tu. Oh, yang ni 75 harga dia. So, keripik pisang. Oh, banyak lagi. Biasa saya pergi time ni macam dah nak habis. Yang ni tadi berapa? Yang ni 55. Tak boleh kurang sikit ke? Boleh kurang sikit, Dek? Aku beli balu gurung dah RM58. Yang tu berapa? 55? Yang tu harga 55. Maknanya yang ni dah sekilo eh? Yang tu sekilo. Oh, sekilo pun dah RM25. Maknanya kalau aku beli yang apa? Besar tu 70. So, kita beli je lah. Sebab yang kat rumah tu masih banyak dah beli. Beli yang packing 1 kilo je. 1 kilo 2. Kita bagi adik ni masuk. Dia nak masuk sangat. Ada yang 400. Ada? Yang Oh, yang sekilo tak ada pula. Ni bukan sekilo? Bukan, tapi yang tu bukan pedas basah. Pedas kering. Yang ni BBQ. Oh, BBQ. Ada pula. Yang tu berapa yang tu berapa ringgit? Yang ni 13. Oh, 13. Oh, yang ni lagi satu. Jadi kita beli bahulu je. Bahulu gulung yang lembut tu dengan yang 55 tak? Ke 6? Sekejap Bahulu gulung keripik. Lepas ni kita nak pergi bazar kat depan tu. Bazar jual baju kat sini dia jual keripik. Keripik-keripik, kuih-kuih raya. Kuih tak payah belilah. Buat sendiri jimat. So total habis ni
100 setengah. Aku beli bahulu dengan kerepek 100 setengah. Lepas tu tadi beli sambal pecel tu. Kat sana aku beli 4 dalam berapa tadi 110 kot. Maknanya dah 200. Okay, sekarang ni kalau ikutkan jam nak masuk isyak dah ni. Tapi aku jalan sekejap je lah. Jalan sekejap pusing. Tengok-tengok apa yang rasa macam nak beli. Sebab aku nak cari baju raya je. Kalau ada lah. Kalau ada berkenan. So kita jalan laju-laju je. Lepas tu nak pergi tarawih. Okay, kita dah shopping kat sini tadi. So dah selesai. Kita nak pergi bazar kat sana pula. Okay, jom. Okay, terima kasih adik. Terima kasih pada adik yang baik hati. Dia bagi banyak diskaun ni. Lepas ni ramai orang kan? Lepas ni ramai orang InsyaAllah. Biasanya lepas-lepas ni dalam persembahan ramai orang. So saya datang awal sikit, kita nak pergi bazar. Okay, jom. Assalamualaikum. Terima kasih Nek. Selamat Raya. Okay, jom. Start ramai dah. Tangan ni. Pergi bazar sekejap sebelum azan. Jual baju. Kita nak pergi bazar dekat sana tu. Sini jual baju juga. Tapi dia bukan bazar. Azan habis dulu. Jumpa lagi. Selamat Raya. Raya. Okey, hari ni kita nak pergi dekat bazar ni. Tadi aku dah beli dah barang-barang untuk makanan. Okey, ni aku jalan survey je kot. Kat depan Pasar Jawa. So kita nak masuk ke dalam ni. Oh, sorry. Kita jalan kat bazar jap. Saja nak tengok. Nak survey dulu, esok baru cari. Saja survey-survey, tengok dulu. Aku tak nak beli apa pun, cuma nak tengok apa-apa. Sini langsir. Sini langsir. Sana tu baju. Kita try tengok ada tak baju Melayu ataupun kurta yang aku kenal. Baju-baju perempuan. Kuih raya. Cookies. Biasa aku beli jual cookies sampai hari ni tak apa. Murah-murah belanja kan ya. Sini dulu kan. Ya kan, sini dulu kan ya. Masuk pilih lagi kan ya. Murah-murah belanja kan ya. Kalau punya anda diterima kita bagi kan ya. Tak murah yang tadi tak ada bapak belanja kan.
esok aku kena datang lepas berbuka puasa. Kalau macam ni memang tak adalah aku nak ambil video. So esok kita datang buka puasa kat sini, lepas tu terus jalan. Kurta kita murah-murah je, kurta murah-murah je. Mari masuk abang-abang kakak, singgah-singgah. Okey, tengok jap. Sebab hari tu aku beli kat sini. Assalamualaikum. Hari tu aku beli kat sini juga itu. Mencari kurta boleh dapatkan kurta kita. Kurta kita murah-murah je, kurta RM10. Wakaf kita RM10, wakaf sama RM50 dan RM100. Singgah bawang kakak, singgah lah. Kurta kita murah-murah je, RM135 saja bang. Singgah bang, singgah lah. Kurta RM130. Double XL lain harga. Double XL ke atas sudah lain harga. Baju kanak-kanak pun kita ada, seluar kanak-kanak ada. Saya lagi bonus selagi ada kurang. So esok aku tak boleh datang time-time macam ni. Aku kena datang lepas buka puasa. Datang lepas buka puasa lah. Esok datang lepas buka puasa. Tak boleh dah macam ni. Ramai gila. Ramai gila. Okay, sekarang ni dah pukul 9 lebih ni. So agaknya ni memang orang ramai jalan. Silap lah aku datang 9.30. So esok kena datang lepas buka puasa lah. Hari ni kita tengok je dulu apa yang ada. Kalau macam berkenan esok lepas buka puasa tu aku terus cari jalan kat sini. Cari lah apa yang ada. Lepas tu ramai macam ni sesak gila. Tengok ramai gila. Banyak orang. Ramainya orang. Ini memang jam gila. Okay, kita tengok je. Ini ada suara jin. Takpelah, kejap lagi aku cari. Kita nak cari kurta tu, nak tengok ada kurta tak. Kalau ada yang berkenan kita belilah. Kalau tak ada Kita tengok kak. Sehelai 15, dollar 30. Akak pilih abang bayar. kita singgah beli air jap. Ramai gila orang hari ni. Mungkin sebab aku datang lambat sangat tadi kot. Dah pukul 9.30. Esok kita dah saya cakap dengan video. So kita singgah beli air kejap. Ramai sangat orang hari ni. So kena tahu awal lah lepas buka tu baru datang. Lepas buka tak ramai orang kan? Dek, lepas buka tak ramai kan? Lepas berbuka puasa tak ramai kan? Kalau lepas kalau hari ni ramai sikit. Oh ya, sebab dah last kot. Ada ni jual air, so aku singgah beli air jap. So hari ni habis bateri kita balik. Esok sambung shopping. Hari ni tengok-tengok je. Terima kasih. Hari ni kita jalan je lah. Aku beli air. Standby dah aku. Jual suasana cik. Tinggal kita dampau dah sebab 7 pack RM20. Mari singgah, mari. RM20. Mari singgah, mari. Ambil 8.20 bang, 8 paket RM20. Sama 7. 8 bang, 8 RM20. Harga raya. 8 paket RM20. Siapa berada Sampul raya RM8. 8. So aku beli 2. Campur-campur macam 8. 8 paket RM20. Oh banyak lagi. Mari singgah. 8 ya? 8.20. Biasa 7. Murah pergi dekat sini. Banyak. RM8. Sangat. Mana nak cari barang ni, bos? Kan? Sebab tadi 7 telur kat situ 7 pack. Dia tambah lagi 1. Murah-murah. Ya. Harga raya. Ya. Esok raya. Campur-campur bang, campur-campur. 8 RM20. 8 paket RM20. Campur-campur bang, campur-campur. Asal barang jadi duit. Ni corak baru-baru. Okey bang, terima kasih. Selamat raya. Okey.
Okey, kita dah habis sampur raya. Sini banyak juga baju raya. Ini baju raya macam lama. Baju-baju raya lama. Sampin RM50. Lawa juga sampin. Banyak pilihan. Sampin raya. Berapa satu kak? Yang ni RM80. Cantik-cantik. Ini pun lawa juga. Yang ni pun RM100 lebih. Lain. Oh. Ini cantik juga. Warna putih sebab baju aku tak beli lagi. Banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Beli satu percuma satu lah. Masuk dia masuk siap lah. Beli satu percuma satu. Aja jalan cari-cari baju raya. Ni ada sampin. Kita dia jual kat tali pinggang punya sampin. Masuk siap lah. Tadi aku beli 10 paket RM10. Okey, mana untung lah. Aku beli 8 paket 8 paket RM20. Yang tu 10 paket ramai. Sekarang ni aku dah kat ujung dah. Sakit dah kaki aku berjalan. Ni habis je. Apa tu? minyak wangi. Oh, tester. Terima kasih. Oh, wanginya. Boleh tengok nanti minyak wangi. Kita jalan dulu. Dulu depan tu dah yang tempat aiskrim. Sakit kaki aku tak boleh jalan lama. Habis bateri aku berhenti lah. Saya ada cincin. Cincin dengan jam. Ni ada lelong apa ni? Dia jual 3 line RM49. Swatching. 3 line RM49. Kami ingin menjemput anda ke bos Niaga Kecil Collection X Cluster Bandar Melaka. Kasut Mana dapat kat TikTok apa sudah terlebih? Kata-kata masuk-masuk. Betul bang? Mainnya orang. Betul bang, masuk lagi bang. Tak balik. Sekarang ni aku yang dekat depan KFC. Depan KFC. Pilih lagi ya. Habis kata nak balik kampung tadi. Tolong kak. Nak balik kampung juga. Balik je lah. Yelah macam mana nak balik barang tak balik lagi. Sikit je lagi. Sikit lagi bang. Ramai gila. So sekarang aku nak patah balik sebab terlampau ramai sangat. Kita tengah buat kilang lelong lagi Sugati malam ni. Bungkus Okey, lagi. kita nak patah balik. Jom balik kampung. Sebab ramai Barang sangat. dah Terlampau clear. ramai hari ni. Agaknya sebab barang esok clear, dan kita raya. balik kampung, Jadi orang sibuk nak beli barang lah hari ni. Mari sini kawan-kawan. Aku sekarang depan Mixu. Pemiksu. Bila lagi kak? Bagi rapat. Okay, kita patah balik. Patah balik. Sebab ramai Kita sangat. tengah balik lu hampir Datang sekali. esok je. Ambil aku minta. Ya. Itu tadi awak dalam video sebelah. Ayo kita bagi dia RM45 saja. Belah-belah. Niaga Kecil Collection X Cluster Bandar Malaysia. Assalamualaikum dan salam. Niaga Kecil Collection X Cluster. Okey, bateri aku dah nak habis dah. So sampai sini je aku punya video. So aku sambung esok. Sampai esok aku datang insya-Allah kalau aku rajin aku sebab kena cek baju raya. Hari ni kita nak tengok-tengok je. So jumpa lagi untuk next video. Okay, bye. Okey, hari ni kita buka lagi dalam kereta kat Pasar Jawa sebab semalam aku dah beli apa ni? Sambucal tu boleh pula tertinggal. So kita pergi balik singgah kat kedai hujung sekali. Okey, jom. Okey, kita kita nak pergi balik kedai semalam. Boleh pula aku tertinggal aku punya sambal. Tengok aku ingat tak aku.
kita nak pergi semula kita semalam tengok akak tu ingat tak aku? Sebab aku tertinggal semua. Aku punya sambal tu. Beli ke ada? Dia aku tak bawa. Assalamualaikum. Semalam saya beli ni 4. Dah bayar apa tak ambil? Tertinggal. Oh ya ke? Ha. Sejak bayar. Dah. Tak, saya tak ambil. Dah bawa sambalnya. Dah ambil dia abang dah. Tak ada. Ada. Tak, saya tak ni pecal. Tadi semalam dah beli tapi aku saya tertinggal dekat kedai tu. Alhamdulillah dapat juga. Dah lah nak balik kampung, semalam tak jadi saya balik kampung. Okay, jom. Kita dapat dah, alhamdulillah, nak bawa balik Pahang. Okay, jom. Okay. Pasar Jawa macam-macam. Sini ada. Memang tiap-tiap tahun aku akan beli macam-macam kat sini lah. Kerepek-kerepek semua kat sini. Okay, jom lah sebab dah nak buka puasa dah ni. So, dah beli barang habis. Nak balik raya malam ni. Tahun ni aku lambat sikit balik pagi lah. Raya. Okay, jom. Okay, cari kuih Florentine tapi tak ada. Kerepek. Kalau nak ambil nombor tu, nombor Lia. 12-326-3634. Okay, Kak, jumpa lagi lepas raya. Okay, Assalamualaikum. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.